Macam mana kau boleh asyik menang kan? Masuk memancing, competition memancing. Kau masuk competition ni, kau menang. Kau masuk ni, menang. Kau buat apa tu? Bagilah tips sikit. Kau nak tahu sangat kan? Ya, ya. Uish, benda. Ni lah VR. Kau tahu VR? Ini aku pakai untuk mancing, kau tahu tak? Aku selalu macam training dalam ni je. Tak payah, aku tunjuk video dalam ni. Kau tengok. Uish, bapak stylo tu. Bagi aku nak try up. Come. Yeah. I get ikan. Weh, phone. Ini tak nak dengar pula. Weh, siapa call dia ni? Hello? Hello, ini Encik Ahmad ke? Ya, saya. Okey, Encik Ahmad, saya nak bagi tahu awak ni, awak dah terpilih untuk jadi wakil Malaysia tau, untuk lawan memancing untuk satu dunia. Nanti awak datang apa macam? Siapa call? Weh, kau dapat jadi wakil Malaysia weh. Tak. Aku macam pelik lah. Macam mana engkau boleh dapat? Aku dah training lama kot. Kau baru main je dah dapat call. Bapak taci weh. Bro. Relax. Tak, kau kena ingat rezeki ni tak salah alamat. Rezeki ni dia akan pilih. Dia tengok kalau orang tu berbakat betul-betul baru rezeki tu datang. Maksudnya kau tak berbakat. Kurang ajar.